Cikgu, kalau ada tempat kosong saya nak kembali belajar lagi. Tapi tak dibenarkan, usia sudah tua. Sekolah ni, sekolah STS penuh dengan sejarah. Sejarah 100 tahun. Sekolah ini melahirkan pelbagai tokoh dan pemimpin yang kini berada jawatan-jawatan tinggi di dalam dan di luar negara. Kita anjurkan program arkib sekolah ini. Apa itu arkib? Kenapa kita ada arkib? Sebagai pelajar-pelajar kena ambil tahu tentang di manakah sejarah-sejarah kita disimpan. Dokumen-dokumen rasmi kita disimpan untuk rujukan masa depan kita. Pelaksanaan program ini membuktikan komitmen berterusan Arkib Negara Malaysia. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Ketua Pengarah dan barisan pimpinan yang hadir. Saya nak beri 2 berita gembira untuk adik-adik yang hadir pada hari ini. Saya akan menaja penuh program lawatan ke Arkib Negara, Muzium Negara dan Perpustakaan kepada semua pelajar tingkatan 6 yang 121 orang ini. Berita gembira yang kedua. Tadi saya nampak terharu apabila melihat adik-adik saya, adik perempuan saya yang membuat silat tadi. Saya akan memberikan RM2,000 untuk kelab seni SMK Tinggi Segamat. Selagi saya ahli parlimen di sini, setiap pelajar yang akan masuk universiti nanti, keluar daripada tingkatan 6, siapa-siapa yang dapat IPTA, yang pengundi saya di Parlimen Segamat, saya akan pastikan berikan peruntukan bagi modal untuk you masuk universiti dan college. Sebab ini komitmen kita. Bunga orkid harum mewangi, tumbuh subur di laman desa. Sebat berdiri menabur bakti, menjadi saksi sejarah negara. Indah nian bandar Segamat, subur menghijau bumi tercinta. Sejarah warisan terpahat, arkib merakam khazanah bangsa. Dengan rasa sukacitanya, saya merasmikan majlis perasmian program arkib sekolah sempena 100 tahun Sekolah Tinggi Segamat. Sekian, terima kasih. Sia-sia, nandri, vanakkam. Salam Malaysia Madani dan salam perpaduan bersama membina negara bangsa.